Terima kasih. Jadi selamat malam kepada semua. Selamat kembali ke planet kita yang indah ini, ke dalam kekacauan. Kerana kita memang tidak pernah kekurangan apa-apa. Sebenarnya kita bercakap, terdapat juga berita dari Teluk Parsi, 2 peluru berpandu yang telah jatuh di Emiria Arab Bersatu. Dan sudah tentu, Trump yang mengatakan mereka terus merumut, tetapi sebenarnya mereka telah menolak sepenuhnya 14 perkara yang dicadangkan oleh pihak Iran. Dan jadi cadangan selepas itu ialah mereka kembali saling menembak antara satu sama lain. Sementara itu memandangkan Afrika sentiasa merupakan benua yang tenang, di mana semuanya berjalan dengan teratur sekali, pergilah semak semula. Siaran langsung sebelum ini mengenai Mali, di mana kami telah menjangkakan kekecohan ini. Sekarang semua orang sedang melarikan diri, jadi saya telah menghubungi Luciano Policieni kita. Terima kasih kerana berada di sini untuk menerangkan bahawa sebenarnya ia melibatkan lebih banyak negara, kerana saya juga telah melihat Burkina Faso, Niger. Yang lain takut bahawa semua ini akan merebak ke sempadan mereka juga, dan oleh itu ia boleh menjadi perang serantau. Ia menarik kerana selepas pengunduran Perancis, ketibaan tentera Rusia, mula-mula Wagner, kemudian Afrika Korps, semuanya kerana mereka bukan yang perlu dinazifikasikan. Terima kasih kepada semua. Entah apa yang menjadi inspirasinya kan. Katakanlah keadaan menjadi huru-hara. Jadi mari kita buat satu ringkasan besar. Dan dalam kekacauan itu, saya maksudkan benar-benar dalam kekacauan. Maksud saya, kita sedang bercakap tentang serangan ke atas bandar-bandar yang telah diambil semula oleh Rusia, seperti Kidal, pembunuhan menteri, jeneral dan rombongan mereka. Malah pemimpin mereka terpaksa melarikan diri dari Bamako. Kita benar-benar sedang bercakap tentang sebuah negara yang sedang runtuh. Dan ini sangat menarik. Luciano akan terangkan kepada kita dengan lebih terperinci. Seperti pelbagai milisi. Sebab bukan hanya ada kumpulan Jenim yang mana pro Al-Qaeda ISIS, ada juga pelbagai kumpulan Tuareg yang bersifat kemerdekaan, pelbagai kumpulan lain yang telah katakanlah dalam tanda petik berdamai antara satu sama lain, dan mereka semua telah bergabung untuk melancarkan serangan besar-besaran ini. Ya, awak dah cakap lebih kurang semua yang perlu dikatakan. Jadi, satu penafian saja. Malam ini ada banyak video, jadi harapnya mereka tak hentikan siaran langsung kita, macam biasa. Tapi, bila nak bercakap tentang satu konflik yang antara konflik di Afrika, mungkin inilah yang paling kurang kita ikuti, yang kita semakin kurang maklum tentangnya. Saya fikir mungkin lebih berguna kalau kita gunakan video sekejap. Sedikit pertimbangan awal yang saya buat hari ini, semasa saya ulang kaji sebelum ini, tentang apa yang berlaku di Mali pada 25 April. Ia boleh jadi bergantung kepada bagaimana anda mahu mentafsirnya. Kejatuhan mitos tentang kebal Rusia di Afrika. Kejatuhan naratif barat yang mungkin telah melebih-lebihkan persepsi tentang sejauh mana orang Rusia sebenarnya boleh lakukan di Afrika dan sejauh mana mereka boleh mengubah dinamik konflik tertentu. Mali adalah salah satu daripadanya. Tetapi yang paling penting, secara objektif, saya rasa ia adalah salah satu contoh yang paling jelas dalam konflik Afrika kontemporari tentang strategi yang benar-benar salah. Dalam erti kata bahawa segala-galanya yang boleh dilakukan untuk membawa kepada bencana ini dalam 2 tahun kebelakangan ini lebih kurang telah pun dilakukan. Jadi, bermula dengan peta yang sangat ringkas, ini yang anda lihat adalah peta daripada Africa Centre for Strategic Studies. Mereka telah membuat rumusan mengenai serangan-serangan utama yang telah berlaku. Ingatlah, semua ini berlaku hanya pada 25 April 2026. Jadi, semuanya pada hari yang sama. Dan bermula dari utara hingga ke selatan, Bamako. Semuanya dilakukan hampir serentak dengan pelbagai cara yang sangat berbeza antara satu sama lain dan dengan matlamat yang agak berbeza. Kerana sementara dalam kes seperti contohnya di Kidal, kami telah menyaksikan satu perang separa pemberontakan, katakanlah, dengan pergerakan tentera yang sangat pantas, tertumpu kepada penaklukan semula sebuah pusat bandar. Dalam kes Bamako, kami telah melihat serangan pengganas dalam erti kata klasik, iaitu yang bertujuan untuk melumpuhkan beberapa pemimpin utama kerajaan musuh.
Untuk memberi anda gambaran yang benar-benar geologi, tahu saya teringat apa? Serangan Tet. Kau bukan satu-satunya yang membuat perbandingan itu. Dengan dalaman macam kedutaan, benda-benda untuk cuba melemahkan katakanlah bahagian kerajaan serta satu ofensif ketenteraan sebenar. Saya tambah satu lagi perkara yang saya rasa agak tipikal bagi Tuareg, iaitu semasa serangan Tet ada beberapa demonstrasi atau apa-apa perkara yang kita telah lihat itu. Maksudnya, menyerang di beberapa tempat secara serentak. Dalam kes ini, kau kena ingat yang kita masih bercakap tentang Tuareg. Dan pada dasarnya ini termasuklah 3 cara. Disiplin peperangan, katakanlah 3 jenis serangan pada tahap taktikal yang ada. Sekurang-kurangnya telah daci, iaitu salah satu daripada Fojas, salah satu kumpulan utama dalam Tuareg, mengenal pasti ada 3. Ia adalah ACCA, Tewit dan Akaf. ACCA pada dasarnya adalah serangan balas, iaitu kamu menyerang saya dan saya membalas. Dan ia selalunya bertujuan untuk menawan harta benda. Tewit pula adalah apabila kamu perlu memulihkan maruah kamu. Jadi pada dasarnya, kamu tidak perlu mengumumkan serangan, tidak perlu mengisytiharkan perang, kerana dalam kes ini, ia sudah diisytiharkan. Tetapi ia adalah satu siri serangan yang kamu lakukan dengan penuh semangat untuk memulihkan maruah. Ada satu lagi, yang ketiga, iaitu acafal, yang secara teknikalnya berlaku apabila kamu membalas tindakan musuh yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan dengan tindakan yang sama kejam. Saya beritahu perkara ini bukan untuk berlagak, tetapi kerana ada satu elemen tambahan berbanding dengan ofensif TET. Dan kita akan lihat dalam video sebentar lagi. Penggunaan motosikal adalah sangat penting. Tetapi, penggunaan motosikal seperti pasukan berkuda moden. Maksudnya, apa yang mereka lakukan hingga hari ini lebih kurang adalah taktik seperti perompak. Ia sangat mengingatkan kepada serangan Lawrence Tarabya dalam Perang Dunia Pertama. Maksudnya, masuk seperti ombak yang menyapu bersih. Namun, itu adalah taktik yang hanya boleh digunakan apabila kamu menganggap lawan sebagai lebih lemah. Kerana jika lawan itu bertekad, berparit, Sudah bersedia. Saya maksudkan tentang Tet kerana mereka masuk dengan menyamar sebagai orang Mali, memakai uniform Mali. ya, Motosikal, pick-up, mereka buat dengan kereta bom yang lebih kurang apa yang mereka cuba lakukan. Ya, mereka buat kereta bom untuk kawasan itu. Ia telah memusnahkan rumah itu, membunuh Menteri Pertahanan dan Kolonel Sadio Camara yang merupakan ketua junta. Tidak. Sadio Camara. Kita akan lihat dia sebentar lagi. Sadio Camara ialah Menteri Pertahanan. Tetapi ia penting kerana dia adalah lelaki yang telah merundingkan wilayah itu. Dan dia telah menyokong Simi Goïta, ketua junta, bukan? Betul. Presiden Kerajaan Peralihan Simi Goïta. Ia merupakan seorang kolonel yang dalam masa yang sama telah menaikkan pangkat dirinya sendiri menjadi jeneral. Camara pula selain itu yang menarik, Camara adalah Menteri Pertahanan yang merundingkan kedatangan orang Rusia bersama Prigozhin Wagner. pada tahun 2021. Perkara yang paradoks, satu daripada ironi sejarah, ialah Camara dari apa yang saya dengar, juga mempunyai kewarganegaraan Perancis. Jadi sehingga hari ini, dia sepatutnya menjadi askar Perancis ke-55, ke-59 yang terbunuh di Mali selepas pengunduran Perancis. Ini untuk membuatkan anda faham tahap kerumitan yang ada. Apa yang awak katakan tentang TET? Memang benar, beberapa pentadbir telah membuat persamaan antara kedua-dua perkara itu. Namun seperti yang saya katakan tadi, ia pasti perlu dibandingkan dengan perkara-perkara yang kita sudah tahu. Dengan pemerhatian yang telah dibuat dalam konflik-konflik lain sepanjang berabad-abad. Namun awak mesti sentiasa mengambil kira dan mungkin inilah inti utama dalam perbincangan tentang apa yang sedang berlaku di Mali, bahawa secara objektifnya, Tuareg adalah satu dunia yang berbeza. Bahkan jika awak lihat video pertama, ia sudah boleh memberi gambaran tentang cara mereka bertempur. Betul. Ini adalah lelaki-lelaki dari barisan liberal. Orang-orang Zawat ini sedang memuatkan mortar yang mereka gunakan untuk menyerang Kidal semasa serangan. Semuanya sambil minum teh. Jadi, ini membuatkan awak faham lebih kurang, di satu pihak, ini sudah pasti video propaganda yang dibuat untuk menunjukkan bahawa kami telah mengalahkan kamu tanpa bersusah payah. Tapi ia juga membuatkan awak faham bagaimana sebenarnya mereka dalam kalangan penduduk
terutamanya dalam 20 tahun terakhir, sangat terbiasa untuk berperang. Baik dalam keadaan lebih lemah berbanding musuh maupun secara amnya dalam keadaan cuaca yang ekstrim. Kerana kita sebagai orang barat, bila bercakap tentang keadaan cuaca yang ekstrim, kita selalu terfikir tentang padang yang beku di Ukraine. Tapi di sini kau sedang bertempur. Sekarang aku tak pasti berapa suhu di sana. Tapi kadang-kadang kau terpaksa bertempur pada hari dengan suhu 40 darjah dalam cuaca panas kering. Kau adalah armato e Voglio betto. dengan peralatan taktikal dan kau perlu bertempur. Soalan yang susah, siapa yang membekalkan mereka senjata? Dari mana ia datang? Jadi, Kita akan lihat sebentar lagi. Secara umumnya, mereka tidak mempunyai bekalan senjata yang banyak. Maksudnya mereka lebih kepada merampas dan mencuri. Perkara yang mereka banyak ubah selepas bersekutu dengan Jenim, kumpulan pro-Al-Qaeda yang akan kita bincangkan sebentar lagi, ialah mereka mula menggunakan drone. Dan memang, serangan menggunakan drone sentiasa menjadi satu kebiasaan dalam 2,5 hingga 3 tahun terakhir konflik ini. Namun saya harus akui bahawa kali ini mereka telah menunjukkan bahawa mereka cepat belajar. Mereka berjaya dalam masa yang agak singkat untuk mengintegrasikan drone ke dalam protokol operasi mereka. Apa yang anda lihat ini adalah petikan daripada sebuah video di mana menurut sumber, pihak Rusia sudah pun orang Mali malah, dalam kes ini mereka sudah pun berundur. Sejauh mana Rusia dan Mali terjejas dari segi ekonomi? Oh Tuhan, tidak. Dari segi ekonomi, mereka sepatutnya mendapat keuntungan. Maksud saya Wagner, Afrika Korps tetap dibayar. Dari segi imej, tidak. Ia ditambah dengan Venezuela. kepada Iran, kepada Syria selama 5 tahun. Ya, jadi Perkara ini memang benar. tetapi maksudnya kita tak boleh lihat perkara secara berasingan. Maksud saya secara umum, memang sudah diketahui bahawa ada Wagner. Saya juga ingin tanya satu perkara, walaupun ada Wagner kan, mereka telah membuat perjanjian itu. Tapi macam mana pula Assimi Goïta yang diserang di kediamannya di Bamako telah diselamatkan oleh tentera upahan dari kumpulan Turki Sadat? Dia pun tak percaya pada orang Rusia atau ada situasi dua hala. Jadi Dan kita akan lihat itu nanti. Sebab saya juga ada letak satu video tentang Sadat yang menunjukkan jenis latihan yang mereka lakukan. Isunya begini. Goïta pada dasarnya memutuskan supaya pengawal presiden dilatih oleh pihak Turki. Ini dalam logik pembahagian kuasa dalaman dalam junta, di mana pada dasarnya pihak Rusia sentiasa dianggap sebagai urusan camara dan ketua perisikan bersama I. Kebimbangannya ialah, sudah tentu jika semua anak-anak orang yang dibayar oleh seseorang yang mungkin menjadi pesaing kamu, itu satu risiko besar. Jadi, pada ketika ini, Goïta telah memutuskan untuk menambah satu lagi unsur dalam campuran itu. Mengambil kesempatan daripada fakta bahawa orang Turki sudah pun membekalkan TB2 dan pada dasarnya, dia telah memutuskan untuk mendapatkan latihan daripada orang Turki ini. Orang Turki untuk pengawal presiden. Apa yang berlaku, nanti kita akan lihat. Saya rasa ada juga beberapa video dari Bamako, ialah semasa berdepan dengan serangan itu, orang Rusia hampir-hampir lenyap begitu sahaja. Mereka hanya bertahan di Bamakovo sahaja. Ada satu video yang telah disebarkan oleh Afrika Korps yang saya sertakan selepas ini. Tetapi orang Turki, setakat yang saya faham, bukan saja berjaya melindungi Goïta, malah mereka memainkan peranan yang agak penting dalam menstabilkan Bamakovo pada hari serangan itu. Apa yang anda lihat ini kebanyakannya adalah satu penghinaan. Ini adalah kumpulan dari Barisan Pembebasan Azawad yang memasuki pejabat Gubernur yang juga seorang Tuareg iaitu Agamu. Malam ini saya akan sebut Tuareg banyak kali, tetapi sebenarnya kumpulan-kumpulan di utara merangkumi pelbagai etnik yang tidak semestinya Tuareg. Ini, apa yang anda lihat di sini adalah seorang pejuang FLA yang bergambar dengan pakaian seragam Elash Agamu yang dianggap oleh mereka sebagai seorang pengkhianat. Kenapa dia, seorang Tuareg dari Kidal, memutuskan untuk menyokong dan bertindak sebagai gabener kerajaan peralihan? Sekarang, semua elemen ini, katakanlah, yang berwarna-warni dan kurang penting untuk analisis taktikal atau ketenteraan,
sebenarnya berguna untuk membantu anda memahami bagaimana sebenarnya. Kidal, Benteng Utara, Ibu Kota Tuareg, pusat strategik paling penting untuk utara Mali, telah jatuh dalam masa yang sangat singkat dan dengan begitu mudah sekali. Faktor kecil. Sebelum kita bercakap tentang orang Rusia di Bamako, orang Rusia juga pernah berada di Kidal. Selain itu, orang Rusia telah melancarkan sekurang-kurangnya 3 serangan untuk cuba memaksa pasukan FLA menyerah, bermula dari Kidal. Satu daripadanya telah kita analisis dalam siaran langsung sebelum ini, iaitu pertempuran di Tin Sawaten yang sehingga 25 April merupakan kekalahan terbesar. Dialami oleh Wagner Afrika Korps di Afrika. Namun, perkara yang berlaku adalah pada asasnya, sekurang-kurangnya menurut saksi-saksi awal yang kami terima, mengatakan bahawa orang Rusia telah berkubu di pangkalan mereka. Imej-imej yang anda lihat ini adalah dari Gao, satu lagi pusat utama di utara yang telah diduduki dengan cepat. Dan kemudian nampaknya mereka berundur serta bertahan di kampung-kampung Tuareg yang berdekatan. Lihat bagaimana mereka marah dengan sangat pantas. Dan selain itu, mereka mara dengan sangat pantas menggunakan pikap kerana mereka sedar bahawa mereka tidak mempunyai data. Yang biasanya merupakan langkah balas pertama yang anda ada terhadap satu serangan. Apapun, seperti yang saya katakan tadi, orang Rusia telah berkurung di Kidal dalam sebuah pangkalan dan telah memulakan rundingan dengan FLA untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dan kemudian, pada dasarnya, mereka telah dievakuasi. Dikawal oleh FLA, mereka kembali ke selatan. Ia mungkin kelihatan seperti tingkah laku yang tidak logik, tetapi sebenarnya, apabila kita beralih kepada analisis strategik dari sudut pandangan pakatan, ia sangat logik. Adalah penting untuk menekankan faktor ini kerana orang Mali mempunyai jangkaan tertentu terhadap orang Rusia yang jelas sekali telah lenyap, Dan beberapa pegawai dari markas besar dengan syarat identiti dirahsiakan malah mengatakan bahawa mereka telah dikhianati oleh orang Rusia kerana mereka mengharapkan satu bentuk penentangan tertentu yang tidak berlaku, yang tidak menjadi kenyataan. Satu lagi aspek ialah, apabila kita melihat gambar-gambar itu, perhatikan, semuanya berlaku pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Berapakah anggaran saiz kontingen Rusia itu, lebih kurang? Anggarannya, saya rasa antara 5,000 hingga 10,000 anggota. Tapi saya sendiri tidak tahu. Afrika Korps tidak pernah memberitahu berapa jumlah sebenar mereka. Perkara utama adalah ini. Jadi, cara operasi sekurang-kurangnya di Sahel oleh jentera Rusia adalah kontingen yang agak kecil ini menjalankan latihan dan operasi terhad dengan propaganda yang sangat kuat, okey? Dan propaganda yang sangat kuat ini sudah tentu bertujuan untuk menunjukkan kepada anda, pertama sekali, kejayaan yang didakwa atau benar oleh Rusia dan kerajaan-kerajaan peralihan. Perkara kedua yang ingin ditunjukkan kepada anda ialah kecekapan ketenteraan ini. Namun, dalam kenyataannya, serangan pada 25 April di Mali menunjukkan kepada anda bagaimana kedua-dua perkara itu, iaitu jelas dan tidak dapat dinafikan terdapat jurang antara kedua-duanya. kerana apa yang anda lihat ialah secara objektif. Pihak Rusia mempunyai garis logistik yang terlalu panjang. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang kawasan tersebut. Mereka juga tidak mempunyai kepakaran yang tinggi dalam hal menentang pemberontakan, iaitu Menentang pemberontakan. Dan pada dasarnya, mereka mengebom kawasan penempatan, Chechnya, Grozny dan sebagainya. Dan perkara ini telah menunjukkan semua kelemahannya. Maksud saya, sekarang, pada pendapat saya, Apa yang kita lihat, sekurang-kurangnya dalam minggu pertama ini, ialah pihak Rusia secara beransur-ansur melepaskan kawasan tengah dan utara negara itu. Dan mereka sedang berkubu di Bamako dalam usaha untuk mempertahankan, mengekalkan kedudukan. Sebenarnya, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, matlamat akhir mereka telah berubah dengan ketara. Dalam erti kata lain, selama bertahun-tahun,
Saya dan yang lain telah mengatakan bahawa tujuan utama Wagner adalah untuk menjadi pengawal Praetorian yang melindungi kerajaan peralihan. Sementara sebahagian, sekurang-kurangnya daripada kerajaan peralihan, mendapat manfaat daripada sumber asli negara-negara di mana mereka berkuasa. Dan sehingga hari ini, itulah keadaannya. Kerana pengawal Praetorian itu berada di ibu negara, dan apabila anda tidak berada di seluruh negara, tanpa pengaruh propaganda, menjadi sukar untuk mengatakan bahawa anda sedang memerangi keganasan. Paling banyak, anda hanya mempertahankan ibu negara. Jadi anda faham bahawa dari sudut pandangan itu, ia secara objektif adalah satu kekalahan bagi pihak Rusia. Saya juga tergerak untuk mengatakan ini. Untuk berlaku adil, saya ingin katakan bahawa saya pernah begitu. Sehingga baru-baru ini. Saya pernah menghadiri beberapa persidangan di mana saya dengar orang berkata bahawa Rusia sedang meluaskan pengaruh mereka di Afrika. Saya sentiasa agak ragu-ragu dengan pandangan ini kerana secara objektif, saya tidak percaya bahawa mereka setakat ini adalah satu kuasa yang mampu membuat perbezaan. Lebih-lebih lagi ketika Rusia sedang mengalami keadaan itu. Combattendo la guerra in Ucraina, che ha naturalmente la precedenza. Sebelumnya, Tetapi saya rasa itu juga merupakan satu penilaian yang berlebihan dari pihak kami. Dan apa yang anda lihat, seperti yang saya katakan, kami juga telah membincangkannya dalam siaran langsung sebelum ini. Secara objektif, inilah penggunaan motosikal, iaitu penggunaan motosikal sebagai pasukan berkuda. Saya harus katakan bahawa ini adalah satu perkara yang semakin menjadi kebiasaan, yang juga sedang berkembang dalam konflik lain, contohnya di Sudan. yang banyak menggunakannya. Dan seperti yang anda lihat, inilah Mopti, pusat utama untuk menguasai bahagian tengah negara. Mereka masuk dan keluar dengan sangat mudah. Selain itu, bunyi bising motosikal, berkeliaran dan membuat kekacauan dengan motosikal, saya rasa ia juga mempunyai nilai psikologi. Maksud saya, apabila anda tahu bahawa tentera takut dengan kemarahan anda, ramai orang akan mendengar bunyi bising motosikal itu dan mereka sudah mula risau. Dan itulah yang mereka lakukan di Bamako. Mereka di Bamako selepas membunuh Menteri Pertahanan, Ketua Perisikan, Ketua Staf Angkatan Tentera, mereka terus sahaja berkeliaran dengan motosikal di kampung-kampung sekitar. Sebagai satu demonstrasi kekuatan. Dalam kes Burkina Faso, ia lebih jelas lagi kerana terdapat pelbagai testimoni daripada kumpulan bersenjata ini. Konteks berbeza, kumpulan berbeza, deruman enjin mereka berkeliaran bebas di dalam kawasan luar bandar. Jadi boleh dikatakan ini adalah satu konflik yang banyak menggunakan motosikal. Kemudian saya juga berjaya mengasingkan satu imej. Tadi awak tanya saya di mana mereka dapatkan senjata. Inilah dia. Maksud saya, mereka takkan pernah dapat guna helikopter sebab mereka tiada juru terbang. Tapi dalam beberapa kes, mereka buka bahagian mesingan, ambil peluru, jadi pada dasarnya, mereka sentiasa dapatkan senjata dengan cara begini. Ini saya rasa adalah MI-24. Dan ini pula sebenarnya adalah sebahagian daripada kumpulan yang mereka berikan dengan penuh kebanggaan ketika Wagner baru sahaja dikerahkan. Tapi nampaknya ia lebih kepada helikopter penangkut bersenjata. Sebab tiada gondola di sisi, mungkin mereka pun tak tahu guna peluru berpandu. Jadi yang pasti, ia digunakan untuk pengangkutan kerana negara itu sangat luas. Jadi mereka memang perlukan pengangkutan tentera untuk pasukan tindak balas pantas atau perkara yang seumpamanya. Sudah pasti mereka menggunakannya sebagai Untuk fungsi anti kereta kebal. Maksudnya untuk menyerang sasaran udara ke darat. Dan yang ini secara khusus tidak. Tetapi beberapa helikopter memang dilengkapi dengan peralatan itu. Satu lagi, sebagai nota sampingan. Tapi sebab kau tahu, dalam konteks lain pun kau akan terima banyak. Bila kau cakap pasal benda lain pun, kau akan terima banyak soalan. Tentang China kan, tentang keupayaan sebenar dari segi ketenteraan China. Jadi 2 minggu lepas, orang Cina hantar pelancar peluru berpandu darat ke udara dan saya dengar ia tak berfungsi memandangkan mereka ada. Boleh saja guna hidro dengan mudah. Selain itu, benda-benda itu pun mereka ada. Saya tak pasti berapa nilai sebenarnya. Bila kau terpaksa lawan pemberontakan macam ni, Bab motosikal ini saya agak ragu. Tidak
Tapi mereka hantar juga barang. Ini pun menarik. Ini diterbitkan oleh Afrika Korps. Selain itu, seperti yang anda lihat, ini adalah video yang agak panjang. 4 minit. Saya terkejut kerana jarang sekali mereka menerbitkan video seperti ini. Anda selalu melihat sedikit video yang mereka terbitkan di Ukraine, video seperti ini di Mali, dan kemudian sudah tentu, apabila Anda membuat siaran langsung mengenai Ukraine, Anda akan jumpa pelbagai video seperti itu. Ini adalah bekas pangkalan, ya. Bekas pangkalan itu, bekas pangkalan Perancis, bekas pangkalan MINUSMA. Saya terus kenal pasti dari guni-guni itu. Memang betul ini yang dibuat oleh orang Amerika. Memang betul, ini adalah bekas pangkalan MINUSMA yang lama yang terletak di sebelah lapangan terbang utama, lapangan terbang Bamako. Tapi video ini, yang saya tegaskan, biasanya bukan sesuatu yang mereka siarkan, sekurang-kurangnya di Afrika. Dan menurut saya, ia telah disiarkan apabila berita mengenai tuduhan pengkhianatan oleh pihak markas besar tentera Mali mula tersebar. Pada pendapat saya, itulah yang anda boleh lihat dengan jelas, bahawa mereka mahu tunjukkan bahawa mereka ada di sana dan mereka telah berjuang. Perkara ini, saya harus katakan, mereka sudah lakukan dalam kes lain juga. Seperti pada tahun 2024, apabila terdapat satu serangan serentak ke atas Bamako. Maaf, biar saya dengar sekejap sebab saya tak sempat tengok semua video. Teruskan. Vai. Tak dengar sebarang tembakan balas. You said so. Jadi pada pendapat saya parano, tapi tak dengar bunyi siulan pun, tiada apa-apa. Saya beritahu awak, kurang. Mereka menembak ke satu arah tapi perhatikan di sana ada kemungkinan MiG-15. Ya, tidak. Tapi, dan saya beritahu awak secara objektif, video propaganda Wagner. Kemudian di Afrika, saya telah melihat banyak gambar sebanyak yang anda mahu. Telegram. Quello che ti pare. Ini kali pertama saya melihat video seperti ini. Di tempat lain, jangan cakaplah. Republik Afrika Tengah tiada. Burkina Faso tiada. Bandar. Pada pendapat saya, mungkin boleh jadi satu kunci untuk memahami. Tapi saya tak pasti. Dia malah menembak RPG pada satu ketika. Tapi tak jelas. Lebih daripada itu. Juga pelik hakikat bahawa ia akan menjadi satu-satunya unit yang tidak mengalami sebarang kehilangan. Tapi dengan 25 pertama, sebab biasanya saya tak mahu jadi sinis, tapi semua selamat. Tapi, ini sebenarnya untuk memberi perspektif tentang apa yang berlaku di Bamako dan bagaimana sepatutnya. Penggunaan kata kerja bersyarat adalah wajib. Telah bertempur dengan orang Rusia pada 25 April. Lebih-lebih lagi, saya rasa awak boleh terbitkan satu tentang Kidal sebab awak ada di sana kan? Però, forse, Tidak. Lebih-lebih lagi, mungkin di Kidal kita akan lihat bahawa pada satu ketika mereka berundur, berkurung dalam berek dan berbincang dengan mereka dari FLA. Selepas itu, ada pengunduran. Mereka didengar, saya juga telah jumpa video untuk awak. Tapi inilah perspektifnya. Apa yang mereka telah lakukan. Akhirnya satu pasukan seramai 5,000 orang yang tersebar di sebuah negara seperti ini. Jika tentera tetap tidak mampu bertahan, bukan bermakna kamu boleh bertempur menggantikan mereka. Ia sedikit seperti Syria. Mereka juga telah cuba pada mulanya menggebom pasukan-pasukan itu. Ya, T-55, ya Tuhan. Tidak, tapi memang ada sesuatu di atas sini. Tapi kemudian dengan beberapa potongan air. Portroni, saya rasa sama ada T-55 atau T-62, tak jelas sangat. Dan apa yang saya nak cakap ialah, saya beritahu awak, saya tak tahu dalam senarai tentera itu awak. Ini kali pertama saya lihat video sedetail ini tentang orang Rusia bertempur di Mali. Lihat, Saya tak pernah lihat yang sebegini ketika tentera upahan Romania berundur tempoh hari. Dari Kongo. Ya, lebih kurang mereka berada di sebuah pangkalan. Tunggu, kamu nampak turret yang rendah itu? Itu T-62. Maksud saya itu cuma video untuk bagi nampak yang lebih kurang mereka tembak sesuatu di seberang sana.
Tapi kalau kamu tengok video sebenar pertempuran di Ukraine, Yang itu ya. tapi seperti yang saya beritahu kamu, saya dengar tembakan dari pihak lain yang datang. Yang sangat dekat akan bersiul, yang lebih jauh bunyinya seperti berdesis. Tapi memang nampak. Lagipun dari tingkah laku mereka sedang menembak. Bila kamu menembak, video-video seperti ini saya kenal ribuan dan saya juga telah minta beberapa anggota tentera untuk menganalisisnya. Bila kamu menembak, seperti kamu akan jadi kawan saya. Tapi katakanlah tembakan penindasan ke arah pihak lain. Kamu tidak akan melepaskan satu magazin penuh. Mereka pun tak ubah posisi, tak tinggalkan tempat. Tenang saja, lepaskan semuanya. Sì, Mereka biarkan ia sejuk. Jadi saya beritahu kamu, malah maafkan saya. Ini salah seorang dari Wagner. Dia pasti dari tentera, ada latihan ketenteraan. Tengoklah mana-mana video latihan ketenteraan yang betul-betul serius. Dan beritahu saya kalau ada sesiapa yang memuat semula di tempat terbuka. Kita tak pernah memuat semula di tempat terbuka. Kita tunduk, kembali berlindung dan memuat semula. Kita hanya buat begitu bila kita tahu tiada siapa di pihak lawan yang sedang menembak kita. Saya juga ragu dengan latihan mereka yang buat video ini. Sebab biasanya, lama-kelamaan seseorang akan ada memori otot tentang perkara-perkara macam ni. Maksud saya, kau lepaskan tembakan bertubi-tubi dan tembakan tepat, kemudian kembali ke perlindungan dan memuat semula. Tapi mereka ni berdiri sepanjang masa. Kau hanya boleh buat macam tu kalau kau tahu memang tak ada sesiapa langsung di sebelah sana. Jadi, aku beritahu kau. Pengetahuan aku sangat terhad dari segi geografi dan topik. Apa yang aku boleh katakan ialah, aku dah banyak tengok video macam tu di Ukraine, juga daripada orang Ukraine. Jadi, lebih kurang aku tahu yang sekarang ni memang banyak video macam ni dibuat. per mostrare. Semua orang buat, mereka semua buat. Ada satu video di mana seorang Ukraine menembak keluar dari parit, aku rasa dengan 56 RPG ya. Lebih kurang ada satu barisan pokok di sebelah sana. Kalau betul-betul ada orang Rusia di situ, dia tak akan buat macam tu. Tapi isu dia bukan sama ada betul-betul ada orang Rusia ke tidak dan sebagainya. Isunya ialah, ini kali pertama aku nampak benda macam ni di Afrika. Apa-apa pun, aku dah mengikuti perkembangan Wagner sejak lebih kurang tahun 2019 di Afrika. Aku tak pernah tengok video macam ni. Ya, benda ni macam dibuang macam tu je. Katakanlah banyak keraguan tentang tindakan ni. Tapi memang banyak keraguan. Kau mesti akan tertarik dengan video ni. Tapi sebaliknya, kau boleh tengok apa yang berlaku di Kidal. Ini semua, katakanlah, lebih jelas kelihatan. Jadi, pada dasarnya, orang Rusia di Kidal, ingat, bandar paling strategik di utara Mali. Mereka berkurung. Dan pada waktu subuh 26 April, selepas berunding dengan FLA bersetuju untuk membenarkan orang Rusia berundur. Jadi mereka pada dasarnya berarak keluar dari Kidal. Sebenarnya, antara semalam dan hari ini, terdapat lagi penarikan keluar dari Gelok, Tesali, jadi semua itu adalah pusat utama di utara. Ini semakin menguatkan lagi hipotesis bahawa mereka sedang menyusun semula kedudukan. Maksudnya, mereka sedar bahawa penempatan di utara terlalu meluas. Mereka terlalu jauh. Garis logistik juga jauh. Pertimbangkan bahawa salah satu garis logistik utama, sekurang-kurangnya untuk bekalan semula bagi pihak Rusia di Mali, adalah melalui Aquileia. Dan jadi, sudah tentu apabila anda bercakap tentang sesuatu yang dari Conakry perlu sampai ke Kidal. Stai parlando di migliaia di chilometri. Jadi, mereka pada dasarnya sedang berundur dari sini dan dari Kidal. Tetapi ini adalah satu tren yang terus berlanjutan. Katakanlah, mereka semua sedang kembali ke ibu kota. Dan dalam beberapa minit lagi, kita akan dapat jelaskan juga kenapa mereka bergerak ke arah ibu kota. Jika anda pergi ke video seterusnya, sepatutnya ada video tentang tahanan Mali. Sebaliknya. Kerana satu soalan yang mungkin seseorang akan tanya, bukan sahaja dari mana mereka dapatkan senjata, tetapi dari mana mereka dapatkan orang-orangnya. Secara objektif, apa yang kita lihat selepas Kidal ialah ramai anggota tentera Mali telah memutuskan untuk menyertai pemberontak. Mungkin kerana untuk menyelamatkan diri mereka telah menyerahkan semua senjata mereka. Ya, ada juga gambar-gambar FLA yang masuk ke tempat perlindungan.
Sekadar selingan, FLA dari segi media jauh lebih jelas berbanding Jamil. Tapi ya, mereka telah merampas beberapa senjata. Mereka pasti telah mengambil... Tidak, juga senjata. Ya Allah, mungkin dia ada ini. Tidak. Tidak. Ya Allah. Bergantung pada bagaimana kau berunding. Mungkin kau kata kau tinggalkan semuanya. Tapi ada juga yang kau simpan untuk pertahanan diri. Ya, tapi biasanya saya nampak lori-lori penuh lelaki tanpa senjata. Ya, tidak. Jadi mereka pasti begitu. Sebab kau berada dalam situasi di mana kau percaya dan tak percaya. Sebab kau tak tahu sama ada mereka itu mungkin menakutkan kau. Mereka tembak askar biasa di atas lori jenis itu. Dalam situasi di mana pasukan mahu senjata sentiasa siap. Dalam lori itu saya tak nampak sesiapa dengan senjata yang siap. Dalam lori kedua ada 2 orang. Ya, tapi kemudian ada isu utama, iaitu perkara itu sendiri. Menariknya mereka tinggalkan LMR di situ. Jelas kelihatan pelancar roket buatan Rusia lalu. Jadi kemudian Pasti mereka telah ambil banyak mortar dari Kida turun ke bawah. Jadi, baiklah. Itu adalah video tentang tahanan. Jadi kau patut. Ini yang lain. Ini adalah video pertama mereka mula berundur dari Kidal. Jadi, sudah tentu di sana juga. Faktor yang perlu dipertimbangkan untuk perkembangan hubungan Rusia-Mali, perjanjian dengan Tuareg. Masalahnya ialah, kamu orang putih membiarkan diri kamu pergi. Yang lain, anggota tentera, Bambara atau Piul, tetap tinggal di sini bersama kami. Maksudnya, mereka tetap di sini dengan kami. Apa yang berlaku ialah begini. Pada dasarnya, mereka berkata kepada mereka, kamu mahu sertai kami akan lepaskan kamu. Kami benarkan kamu menyertai kami. Kami pulangkan dokumen kamu dan itu satu langkah bijak. benar-benar menyerap kamu ke dalam mereka. Ya, sebenarnya, jika kamu mula membunuh mereka, mereka lebih cenderung untuk mempertahankan diri sehingga ke akhir. Tetapi jika mereka ada peluang untuk berpihak kepada kamu, kamu akan menambah bilangan orang kamu dan menarik minat yang lain juga yang melihat orang Rusia berundur, supaya mereka juga meletakkan senjata atau berpihak kepada kamu. Ada satu lagi faktor. Maksudnya, mereka beberapa kali telah menahan askar-askar Mali sebagai tebusan untuk kemudian ditukar. Banyak kali dengan berjaya, tidak selalu, tetapi selalunya berjaya sebagai pertukaran untuk membebaskan orang-orang mereka. Semasa pemerintahan presiden itu, Fakta bahawa mereka merakam menunjukkan betapa panjangnya barisan melihat orang melintas ke sebelah sana. Semua ini bertujuan untuk mempercepatkan kejatuhan tentera tetap. ya, ada juga faktor takbir urus yang akan kita lihat sebentar lagi apabila kita bercakap tentang siapa sebenarnya yang menjalankan operasi tersebut. Namun, ia juga merupakan satu mesej di peringkat hubungan antara etnik. Dalam erti kata lain, sejurus selepas itu, propaganda Rusia mula menekan dengan mengatakan sesuatu yang pada pendapat saya juga benar pada masa-masa tertentu tentang Fakta. Telah. membantai Barabe. Mereka telah membantai. Etnik ini atau etnik lain? Jadi maksudnya orang kulit hitam. Mereka telah melakukan operasi kontra pengaruh dengan berkata, tidak, sesiapa yang menyerah diri dan menyertai kami akan kami hormati. Begitulah. Jadi ini juga adalah satu pertempuran propaganda dan kontra-propaganda. Namun begitu, saya bukan mahu mengangkat sesiapa sebagai suci, termasuk Tuareg. Jadi saya tidak menolak kemungkinan terdapat insiden keganasan antara etnik. Pergi sekejap ke tab rumusan. Jadi apa yang anda lihat tadi juga berdasarkan perbincangan teknikal kita tadi, inilah yang mereka perolehi pada 25 April. Menteri Pertahanan dan Arkitek Perjanjian dengan Rusia meninggal dunia. Ketua Perisikan Modi Bochone meninggal dunia, yang sangat penting kerana beliau adalah orang yang telah memulakan beberapa rundingan dengan pemberontak mengenai isu-isu yang sangat khusus. Ketua Staf Tentera Musa Diara, anak murid Camara, meninggal dunia. Dan Kidal diambil semula oleh pemberontak. Pusat-pusat utama yang lain, dari apa yang saya faham, adalah bebas. Maksudnya, tiada FLA dan JNIM di dalamnya. Tetapi mereka berkumpul di sekitar kawasan pusat-pusat utama itu. Saya boleh katakan bahawa Kidal agak terpencil di utara. Jadi, Kidal ialah kubu kuat FLA. Maksudnya,
Kau di sana sedang bertempur. di kawasan mereka. Loro hanno combattuto letteralmente, Kau sedang bertempur. cioè hanno lottato contro l'impero del Marocco, hanno lottato contro... Ada sedikit. 3 kali. Jadi, katakanlah, di situ memang kawasan kamu dengan laluan logistik yang pendek. Ya, sangat banyak. Berapa ramai yang melalui Algeria dan berapa ramai yang berundur. Begitulah. Itu yang saya nak beritahu kamu tadi. Sebenarnya, keluarga-keluarga bangsawan seperti keluarga Teladaj, keluarga Fogas, semuanya ada hubungan kekeluargaan di seberang sempadan. Tetapi kenapa sempadan itu wujud bagi kita orang barat atau bagi mereka yang melihat peta? Sedangkan bagi seorang Tuareg, semuanya cuma padang pasir. Jadi, sudah pasti ada laluan bekalan, ada juga hubungan kekeluargaan. Malah, Ketua Jenim sendiri, Yada Gali, dikatakan telah berlindung di Algeria dari 2016 hingga 2020. Betul? Tetapi jika anda semak semula siaran langsung yang kami buat tentang Mali sebelum ini, dalam pertempuran di Tinsawatan yang merupakan sebuah pusat yang betul-betul disempadan dengan Algeria, maksudnya sebahagian bandar itu berada di Mali, sebahagian lagi berada di Algeria. Itu sudah pasti merupakan satu titik logistik untuk mereka. Soalan, adakah terdapat pergerakan pemisah di Mauritania? Tidak, pergerakan dari Mauritania sebenarnya tidak ada. Sebaliknya, seperti yang akan kita lihat nanti, Mauritania telah cuba mengambil pendekatan berdamai baik dengan kerajaan peralihan mahupun dengan pihak Rusia. Namun, terutamanya baru-baru ini, terdapat beberapa insiden pencerobohan oleh rakyat Mali dan Rusia ke kampung-kampung sempadan dengan Mauritania yang mengakibatkan pembunuhan beberapa orang awam. Dan ini telah menyebabkan hubungan antara Mali dan Mauritania berada pada tahap paling rendah dalam sejarah. Namun, ada satu faktor yang perlu dipertimbangkan, yang sememangnya benar pada permulaan Perang Saudara pada tahun 2012. Beberapa orang Tuareg dari Mali merupakan sebahagian daripada apa yang dipanggil sebagai Legiun Padang Pasir Gaddafi. Kemudian, mereka telah berundur dari Libya dan pulang ke tanah air. Baru-baru ini mereka telah bercakap tentang pergerakan lain yang serupa, iaitu Tuareg lain yang dari Libya Telah berundur. telah kembali ke Mali. Saya tidak tahu sejauh mana ia boleh menjadi satu faktor. Ia pasti sangat menentukan pada awal krisis 2012-2013. Tetapi ia bukan satu andaian yang tidak munasabah. Lihat, jika Mirko pergi ke slide seterusnya. Tunggu. Sebelum itu satu soalan. Adakah terdapat satu komando bersama dengan pasukan pemberontak? Ya, Ada satu komando bersama pemberontak. dan saya memang ingin bertanya kepada awak. Pertama, tentang apa mereka berbeza pendapat. Tentang apa mereka tidak bersetuju selain musuh dan kenapa, dan apa analisis awak tentang kenapa mereka baru sahaja bersatu sekarang dan berkoordinasi. Jadi, baiklah. Itu satu soalan yang membawa banyak kenangan kepada saya. Jadi, Kumpulan Sokongan kepada Islam dan Umat Islam, JNIM, Jamaat Nusrat wal Islam wal Muslimin, adalah kumpulan pemberontak utama yang pro-Al-Qaeda. Ia lahir daripada gabungan 4 kumpulan bersenjata, seperti yang sering berlaku juga dalam konflik Afrika lain. Mereka sangat fleksibel, jadi mereka bersekutu dan bertelagah antara satu sama lain dengan agak mudah. Kumpulan ini diasaskan oleh 4 kumpulan yang cenderung jihad yang telah bergabung, iaitu Al-Qaeda di Maghreb Islamik, Al-Murabitun, Batalion Masina, Barisan Pembebasan Masina, yang kebanyakannya adalah Fulani. Dan yang anda lihat di tengah, di belakang, jurucakap HAPI ialah Yad Aghali, yang pada dasarnya adalah Ketua Jenim. Yad, pada pendapat saya, sekarang ialah ahli politik, salah satu daripada 2 ahli politik paling berkuasa di Mali. Kedua-duanya tidak termasuk dalam junta tentera. Kisah-kisah yang luar biasa. Dia pernah berjuang bersama Gaddafi. Ada gambar semasa mudanya bersama Gaddafi. Gaddafi adalah kawan rapatnya. Dia kata pernah berjuang di Lubnan. Dia seorang revolusioner Tuareg. Dia telah bangkit menentang kerajaan Mali sebanyak 2 kali. Legenda mengatakan, dia juga agak gemar cerut, sehingga digelar Che Guevara Tuareg. Dan kita sebenarnya sedang bercakap tentang seorang ahli politik yang pada satu ketika berkata bahawa dia pernah melakukan perjalanan ke Arab Saudi di mana dia menjadi konsul Mali di Jeddah. Dan dia berkata di sana dia mendapat ringkasnya pencerahan agama
dan menjadi seorang Salafi. Sekarang apabila kita bercakap tentang Agali, tanpa mengira biografinya atau sejauh mana pegangannya terhadap perjuangan agama ini benar-benar ikhlas. Kita masih bercakap tentang seorang lelaki yang tidak mempunyai pengaruh besar dari segi sosial. Dalam kalangan Tuareg, tetapi dia berjaya mendaki tangga hierarki Kalatachi, Lifogas. Hampir sepenuhnya dengan menggunakan kekerasan. Maksudnya, dia menjadi berpengaruh kerana dianggap sebagai seorang pejuang hebat. Dia tidak dianggap mempunyai keturunan bangsawan, tetapi dia adalah seorang pejuang yang handal. Satu perkara kecil yang mungkin menarik. Keturunan bangsawan di kalangan Tuareg, Sekurang-kurangnya di kalangan Tuareg Mali, bukanlah bersifat patriarki, tetapi matrilineal. Maksudnya, peranan kamu dalam masyarakat ditentukan oleh siapa ibu kamu, bukan siapa bapa kamu. Itu adalah sepenuhnya bertentangan. Adakah golongan progresif Demokrat di Amerika akan gembira dengan perkara-perkara ini? tetapi keluarga Yat tidak begitu penting. Jenim melalui beberapa fasa evolusi. Apabila kumpulan-kumpulan berasingan wujud dahulu, antara 2012 dan 2013, mereka menonjolkan tafsiran yang kuat dan keras terhadap syariah. Selepas itu, dengan penubuhan Jenim, Yat membawa satu teori pemerintahan yang berbeza. Kita tidak boleh mula menyebat orang, memotong tangan mereka. Kita perlu melaksanakan kepimpinan, pemerintahan Muslim, Islam, yang berdasarkan, contohnya, kamu mesti memakai tudung, tidak boleh mengambil dadah, tidak boleh minum arak, dan mesti menunaikan solat. Namun, selain daripada asas ini, di sini sudah tentu mereka menawarkan perkhidmatan kehakiman, perundangan, sementara itu mereka juga menawarkan pentadbiran keadilan dan undang-undang. Dengan mahkamah-mahkamah Islam, yang mana sesetengah rakyat, sama ada dengan alasan yang betul atau tidak, menganggapnya lebih cekap atau kurang kurap berbanding dengan kerajaan semasa. Jadi mereka mengenakan jenis tadbir urus baharu ini dan berjaya, sekurang-kurangnya di bahagian-bahagian tertentu dalam masyarakat Mali, untuk mendapatkan sejenis kepercayaan. Perikatan yang terbentuk, sila ke slide seterusnya, adalah dengan barisan pembebasan Azawad. Kamu masih ingat ketika saya beritahu bahawa Yat tidak mempunyai keturunan bangsawan? Inilah dia, Al-Ghadas Al-Tallah, yang merupakan ketua barisan pembebasan Azawad. Pada dasarnya ialah orang yang mempunyai keturunan bangsawan ini. Jadi apa yang berlaku? Beginilah, dua jiwa Tuareg digabungkan. Pada dasarnya, sudah tentu ada perbezaan. FLA mengatakan mereka berjuang untuk kemerdekaan Azawad. Satu projek geopolitik yang agak kabur, yang tidak jelas di mana ia bermula dan di mana ia berakhir. Cukuplah anda tahu bahawa saya pernah mengenali seorang diplomat yang terlibat dalam perjanjian Algiers. Dia telah mengambil bahagian dalam perjanjian Algiers selepas perang, saudara tahun 2013. Di Ilmining, dia memberitahu saya bahawa kira-kira 25 hari dihabiskan untuk membahaskan apa sebenarnya dari segi undang-undang dan geopolitik Azawad itu. Jadi 25 hari berlalu begitu saja. Rundingan di Algeria berlangsung agak lama. Bilal Al-Sharif ialah jurucakap FLA. Dia juga bangsawan Tuareg. Dan kemudian ada Aga Mahmud yang merupakan Aga Mahmud bekas Gatia. Sekarang, apabila saya beritahu awak bahawa kerajaan Mali telah melakukan semua kesilapan yang mungkin sehingga sampai ke tahun 2020 inilah yang membawa kepada serangan ini. Jadi, jika semua musuh telah bersatu, pasti ada sesuatu yang dia buat tak kena. Tepat sekali. Jadi, selepas perang saudara pada tahun 2013, para jihadis, katakanlah orang Perancis, orang Algeria dan kerajaan Mali, mereka berjaya memecahkan barisan tunggal ini dengan mengambil beberapa Tuareg yang mempunyai tuntutan lebih kepada autonomi, tetapi sekular kalau boleh dikatakan begitu. Dan mereka berkata, kamu akan menjadi sebahagian daripada satu penyelarasan kumpulan bersenjata yang pro kerajaan. Okey? Dan inilah intipati perjanjian Algiers. Apabila Goita mengambil alih kuasa, dia membuat pakatan dengan Rusia. Dia memutuskan untuk pada hakikatnya memutuskan pakatan itu. Maksudnya, bukan untuk memutuskan perjanjian secara rasmi,
tetapi untuk memutuskan pakatan dengan Tuareg dalam prakteknya. Dengan menduduki semula Kidal pada tahun 2023. Kidal diduduki semula pada tahun 2023 selepas pada musim panas 2022. Kumpulan-kumpulan yang sama ini telah bertempur dan mati untuk menghalang serangan negara Islam. Menembusi ke wilayah tengah Mali. Pilihan yang sangat tidak masuk akal. Atau lebih tepat lagi, Goita berkata, "Saya dan orang Rusia menyokong saya, jadi akhirnya saya boleh memutuskan hubungan dengan kamu semua." Walaupun pada masa itu ia dipanggil platform, penyelarasan pergerakan untuk Azawad, ringkasnya semua kumpulan ini cuba untuk mengekalkan perjanjian Algiers. Faktor kecil. Tapi kenapa Goita buat begini? Ia adalah pilihan yang boleh dipertikaikan, tetapi tidaklah tidak logik. Satu teori konspirasi yang turut disebarkan oleh propaganda Rusia mendakwa bahawa Perancis menggunakan Kidal dan orang Tuareg untuk membekalkan kumpulan jihad dengan senjata. Maaf, yang itu saya pun pernah dengar sebab awak tahu, saya memang buat kajian dulu. Maksudnya, orang Perancis yang telah diusir berkata, "Bagus, kita bantu mereka supaya mereka merindui kita dan mengusir orang Rusia pula." Itu adalah sesuatu yang... Ini adalah satu penyesuaian semula. Ini adalah penyesuaian semula terhadap apa yang telah dilakukan oleh Aveglio. Apa yang kamu katakan ini adalah versi 2.0 selepas orang Perancis diusir. Sebelumnya, ketika ada orang Perancis dan ada MINUSMA, mereka kata, tidak, sebenarnya Kidal tidak ditadbir oleh MINUSMA. Itu adalah operasi antarabangsa. Ya, daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, di mana saya pernah tidak layak di Westport untuk satu tempoh. Intinya ialah, Bandar Kidal mengikut perjanjian Algiers tidak diperintah oleh kerajaan Mali. Ia diperintah oleh Tuareg. Tetapi mereka setia kepada kerajaan Mali, okey? Konspirasinya ialah, orang Perancis menggunakan bandar ini, ibu kota Tuareg ini, untuk membekalkan senjata kepada jihadis dan untuk mewajarkan kehadiran mereka di sini. Namun, sekarang Kidal telah berada di bawah kawalan kerajaan Mali selama 2 tahun dan para jihadis semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak kena. Selain itu, bukankah orang yang telah menganut fahaman Salafi itu, selain pergi ke sana dan mendapat pencerahan, mungkin dia pulang dengan membawa beberapa beg bimbit? Tidak, tapi itu sebelum ini. Itu sebelum Perang Saudara. Itu sebelum Perang Saudara. Di Gali, menurut Alora, saya berterus terang. Di Gali dia tidak berjuang sangat kerana semangat agama. Dia hanya mahu mendapatkan penguasaan yang diiktiraf ke atas Kidal, iaitu autonomi pentadbiran yang besar. Buktinya, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, dengan menghubungkan beberapa perkara. Dan tanpa mengira apa yang ramai orang kata. Sebab saya pernah dengar kesan Syria. Malah sebelum itu, beberapa tahun lalu, ia adalah kesan Afghanistan. Jadi Mali dianggap seperti Afghanistan, seperti Syria. Berbeza dengan Asyara dan berbeza dengan Taliban, mereka pada pendapat saya tidak mahu memerintah. Ini kerana ia adalah sebuah negara yang sangat luas dan mereka tidak mempunyai. Setiap orang mahukan wilayah kecil mereka sendiri dan kemudian mereka mahu mengadakan rundingan. Kita akan lihat dalam senario nanti, mereka mahu mengadakan rundingan dengan kerajaan Mali. Sebenarnya, jika anda keluarkan Kidal, mereka tidak mentadbir mana-mana pusat penempatan yang penting dari segi bilangan, dari segi strategik. Dan pada pendapat saya, Inkogni patut menggunakan ayat saya, iaitu, apakah nilai yang anda berikan kepada masa anda? Saya sangat menghargainya. Jadi bagi saya, untuk diganggu oleh orang itu dari syarikat yang asyik cuba menjual pelan tenaga ke 50 kepada saya, sedangkan saya sudah bertahun-tahun dengan kontrak yang sama, jika anda benarkan, ia kurang bernilai daripada 5 euro yang saya bayar untuk Inkogni. Ayat saya, iaitu, kamu. Saya rasa awak telah bisukan saya. Tidak. Awak dibayar berjuta-juta oleh penaja dan awak tidak datang ke sini untuk memanfaatkan penaja. Awak bisukan tepat pada ayat saya. Jadi, seperti yang kami katakan, pada dasarnya, pakatan suci atau tidak suci bergantung pada sudut pandangan. Nampaknya dibuktikan juga melalui video ini. Bagi saya,
Ini adalah video yang paling menarik tentang operasi pada 25 April. Nampak tak permainan pantulan ini? Ini sepatutnya adalah suara dan suara agali. Saya tidak begitu arif tentang suara Intala. Bagaimanapun, mereka sedang mengikuti operasi yang sedang berlangsung pada 25 April. Dan mereka telah memuat naik video ini untuk menunjukkan bahawa mereka sedang berkoordinasi. Sudah tentu, Pakatan Flajnim juga telah diiktiraf kemudian oleh JNIM dalam kenyataan tuntutan serangan pada 25 April. Dari mana datangnya pakatan ini? Pakatan ini pada asasnya datang daripada Dari sudut pandangan ketenteraan, ia langsung tidak masuk akal. Tidak. Sudah tentu, mereka bergerak dalam satu barisan. Semuanya terperangkap di sini. Kalau mereka kena 2 das mortar 10, 15, apa jadinya? Truk, Toyota semua meletup. Jadi memang jelas ini hanya dibuat untuk tunjuk, lihat, kami sedang bergerak. Tapi ini bukan barisan taktikal, bukan macam ni cara bergerak. Tidak, maksudnya adalah untuk tunjuk yang Intala dan Agali telah ikut. Serangan bersama-sama. Jadi, ia adalah untuk memberikan bukti yang nyata di luar sebarang spekulasi untuk membuktikan bahawa memang ada penyelarasan operasi. dalam erti kata lain, operasi itu adalah aktiviti yang telah dilakukan. Satu lagi perkara, ia benar. Saya percaya bahawa sifat pakatan ini adalah seperti mari kita bersatu dan cari jalan untuk mendesak kerajaan supaya berunding. Jadi seperti yang saya katakan tadi tentang kepentingan motosikal, inilah salah satu motosikal yang mereka gunakan dengan mesingan yang dipasang. Saya tak tahu sama ada awak akan buat benda macam ni juga, tapi saya tak mahu bertanggungjawab. Saya tak tahu apa itu diska. Pasang diska macam ni di belakang motosikal. Kau tahu kalau cuba tembak, ya Allah. Kau berhenti dan tembak sebab kalau cuba, ya itu ideanya. Kalau belakang tembak, kau takkan ke mana-mana. Tak, mustahil. Tapi itulah ideanya. Tapi itulah yang aku cakap. Ini motosikal untuk digunakan. Kelajuan motosikal untuk bergerak. Tapi memang banyak yang bergerak macam tu. Saya maksudkan trafik yang tak ada kesan. Tak ada penyelesaian. Ini pula adalah pelancar peluru berpandu buatan Cina yang diterima oleh kerajaan Mali beberapa minggu lalu. Saya tak faham. Ia kelihatan seperti salinan Anvi. Ya, saya rasa pelancar peluru berpandu itu ialah Peng sesuatu. Peng Liang. Lebih kurang begitu. Tapi saya ulang sekali lagi. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, mereka telah menerima banyak senjata. Sudah tentu ada drone Turki. Kemudian ada M24 seperti yang kita lihat telah ditembak jatuh di Gao pada slide seterusnya. Betul, lihat. Ini adalah M24. Bila mereka serahkan kepada mereka, ini adalah beberapa bulan selepas penempatan Wagner, ada lagi yang lain. Mereka tidak memberikan sayap dengan sistem dengan pilon bawah sayap, saya beritahu kamu. Betul. Jadi saya beritahu kamu. Ia hanyalah sebuah helikopter tempur. Ini kamu menembak dari membuka. Masuk akal. Sebab sekarang ada video lain dari Afrika Corps yang keluar baru-baru ini, di mana kamu boleh lihat mereka memang menembak dari Apo, menembak dengan helikopter tempur yang berputar itu. Bukanlah kamu gunakan pelancar roket, kemudian kamu tahu mungkin mereka tak ada banyak duit untuk bekalkan pelancar peluru berpandu. Memang langsung tak guna. Gondola pelancar peluru berpandu itu, mungkin kamu pasang beberapa mesingan di sisi dan gunakannya sebagai helikopter tempur. Jadi, ya, tapi soalan yang saya nak tanya, sebab awak ikut perang di Ukraine, adakah mereka simpan untuk guna di barisan hadapan di Ukraine lebih baik Itali dan orang Mali? Tidak. Faham? Tidak. Kamu salah faham. Tidak. Helikopter telah hampir ditarik keluar dari perang di Ukraine selepas mengalami lebih daripada 300 kerugian pada tahun pertama. Ia hampir menjadi tidak berguna. Penggunaan helikopter secara besar-besaran yang terakhir adalah semasa serangan Ukraine pada tahun 2023, di mana pihak Rusia pada minggu pertama mempunyai K-52 Alligator yang memusnahkan Bradley dan kenderaan lain
yang cuba menembusi. Selain itu, beberapa kemunculan helikopter yang kita lihat hanyalah untuk mengangkut sesuatu dengan cepat. Itu sahaja. Atau paling banyak mereka melancarkan roket dalam mod balistik. Jadi helikopter itu akan naik secara mendadak, boleh dikatakan. Dalam mod balistik, ia melancarkan roket dan kemudian beredar. Helikopter yang melakukan serangan, melakukan penghalangan, yang pergi ke belakang galisan musuh sudah tidak kelihatan lagi. Dari segi kerugian udara secara peratusan, pasukan helikopter Rusia adalah yang mengalami paling banyak kerugian berbanding mana-mana angkatan tentera Rusia lain sepanjang perang ini. Tidak, tetapi dengan 5 kerana saya telah membaca satu temu bual dengan Ketua Staf, Portolano, yang mengatakan perkara yang sama. Dia juga berkata bahawa perang di Ukraine telah membuktikan bahawa helikopter pada masa hadapan akan jauh kurang digunakan, jadi dengan 5. Bagaimanapun, inilah perkara yang diperhatikan oleh orang Mali. Sudah tentu kita bercakap tentang perang jenis pemberontakan, jadi sudah pasti anda tidak perlu berhadapan dengan tentera Ukraine. Ini pula adalah TB2 klasik yang sudah tentu Mali juga telah perolehi. Beberapa daripada TB2 ini berada di Kidal. Jadi, pada masa ini ia akan berada di tangan, mungkin telah dibongkar. Apapun, ia kini di bawah kawalan pemberontak. Kita perlu lihat dahulu. Jenis penggunaan apa yang mereka boleh lakukan atau siapa yang mungkin akan membayar mereka untuk mendapatkan akses kepada TB2. Namun, jika anda teruskan, anda akan mendapat gambaran bagaimana mereka sebenarnya menggunakan drone. Ini adalah video yang diterbitkan oleh FLA. Sebenarnya, FLA dan Jenim perlu diingat bahawa mereka telah menggunakan 2 cara berbeza untuk menggunakan drone. Ini adalah gambar pada 25 April. Ia sepatutnya menunjukkan penggunaan drone, ini adalah quadcopter saya rasa, terhadap orang Rusia di Kidal. Terima kasih. Okey, beginilah cara mereka menggunakannya. Secara umumnya, saya tak pasti sama ada FLA boleh juga menggunakan TB2, tapi saya rasa agak sukar. Sementara itu, Jenny menggunakan quadcopter dengan cara klasik. Maksudnya, mereka letakkan peluru berpandu di atasnya, terbangkannya dan lepaskan bom di satu titik. Namun, mereka kebanyakannya menggunakannya dengan cara yang sama. Maksudnya, sebagai alat untuk melemahkan pasukan simpanan dan pasukan di pangkalan darat. Ini lebih kurang jenis quadcopter yang digunakan oleh Jenim. Mereka letakkan bom di bawahnya dan sebagainya. Yang tadi adalah yang punya litar yang akan tertutup apabila ia melanggar sesuatu. Nampak tak kayu itu dengan wire pelik itu? Bila wire itu tersentuh, litar akan tertutup dan ia akan meletup. Betul. Tidak, itu akan jadi drone yang dipasang bahan letupan kalau betul. Terima kasih. Dan seterusnya, ini adalah contoh lain penggunaan drone oleh FLA. Dalam kes ini, ia lebih kepada operasi lain, iaitu untuk menyerang kenderaan logistik terutamanya. Walau bagaimanapun, ini untuk menunjukkan bahawa paradoks atau jika anda mahu, penerimaan sesetengah teknologi tertentu. Perang ini bermula dengan salah satu pihak yang sebenarnya menguasai ruang udara. Dan sekarang pula, para pemberontak juga mempunyai pasukan udara mereka sendiri. Baiklah, mari kita lihat sekejap apa yang berlaku selepas itu. Buka imej Goita. Goita, pada dasarnya, dalam beberapa hari selepas serangan itu, dia muncul dengan memakai topeng ini. Saya jujur, saya tak faham kenapa. Tapi, 2 perkara pertama yang dia lakukan adalah ini. Bertemu dengan delegasi Rusia dan kuasa usaha Di Bamako. Dan memulakan satu pembersihan dalaman di mana beberapa pegawai atasan telah ditangkap. Sama ada dengan alasan yang betul atau tidak, kerana dituduh bersekongkol. Tidak jelas sama ada mereka bersekongkol dengan pemberontak atau cuba melakukan rampasan kuasa ketika serangan sedang berlaku. Selepas itu, pada 26 hari bulan Jenim ini, telah mengisytiharkan sekatan ke atas ibu negara. Maksudnya, menurut apa yang mereka katakan, tiada kenderaan yang masuk atau keluar dari Bamako. Sekarang, ia tidak akan menjadi, katakanlah, satu perkara. Jika kamu lihat, antara lain, kamu boleh nampak, nah inilah dia, yang telah muncul di Majlis Pengebumian Kamarau.
Dan antara lain, kalau saya tak silap ya, dia tak diiringi. Dia juga pernah diiringi oleh orang Rusia. Tapi saya tak pasti sama ada dia diiringi oleh orang Rusia atau tidak. Apapun, inilah dia di Majlis Pengebumian Kamaro. Semua ini berlaku selepas beberapa jam. Beberapa jam di mana dia kekal selamat boleh dikatakan. Dia tidak menampakkan diri. Kemudian dia muncul semula di televisyen selepas memulakan penangkapan ini dengan berkata untuk terus bersatu menentang keganasan. Berita hari ini, Goita juga telah mengambil alih jawatan Menteri Pertahanan secara interim. Jadi, dia telah menggantikan Kamaro. Oleh itu, ini bermakna bahawa setakat hari ini, dia mengawal segala-galanya. Dia, secara peribadi, mengawal semua pasukan sokongan selain daripada Angkatan Tentera. Dia juga mengawal dan akan menguruskan hubungan dengan Afrika Korps. Akan menguruskan hubungan dengan tentera upahan. Tentera upahan. Mari kita panggil mereka tentera upahan, ringkasnya. Dengan kontraktor Turki. Seperti yang saya katakan tadi, Jenny mengisytiharkan sekatan ke atas ibu kota Bamako, tiada apa yang masuk dan tiada apa yang keluar. Pada pendapat saya, perkara yang menarik untuk diperhatikan ialah Jenim telah pun melaksanakan sekatan ke atas ibu kota sejak musim luruh yang lalu. Ia tidak membawa, seperti yang dikatakan oleh sesetengah pihak, kepada satu pengepungan sebenar. Maksudnya, barangan masih masuk dan keluar dari Bamako, cuma bilangannya lebih sedikit berbanding sebelum ini. Secara khusus, perkara ini sangat memberi kesan kepada sekatan bahan api. Maksudnya, kerana Mali mengimport bahan api, terutamanya dari Senegal dan Guinea. Lori-lori yang disekat di pintu masuk bandar, atau dalam beberapa kes, mungkin kru tidak pun diapa-apakan. Lori-lori itu terus dibakar begitu saja. Ia mungkin memberi kesan, bukan sahaja kepada kehidupan penduduk, tetapi juga kepada tentera, kerana anda akan kekurangan bahan api untuk kenderaan. Tidak jelas sama ada Jenim benar-benar telah berjaya melaksanakan sekatan ini atau berjaya melaksanakannya sama sekali. Beberapa sumber mengatakan bahawa ia adalah sekatan bandar yang sedang berkembang secara beransur-ansur. Yang lain melaporkan bahawa buat masa ini, keadaannya hampir sama. Pada 24 April, keadaannya masih seperti sebelumnya. Jika anda pergi lebih jauh, sepatutnya ada peta di mana kita boleh tunjukkan lebih kurang bagaimana sekatan yang sedang dilaksanakan oleh Jenim berfungsi. Jadi inilah lebih kurang situasi semasa di peringkat serantau. Perkara kecil. Jadi, seperti yang anda tahu, Mali adalah sebahagian, sesiapa yang mengikuti perkara ini tahu, Mali adalah sebahagian daripada Perikatan Negara-Negara Sahel, iaitu perikatan antara tiga kerajaan peralihan ini, Mali, Niger dan Burkina Faso. Ketiga-tiganya disokong oleh Rusia. Ketiga-tiganya terlibat dalam pemberontakan di Sahel. Ketiga-tiganya telah mengusir Perancis, tentera Perancis dari wilayah mereka sendiri. Keadaannya begini. Kerajaan-kerajaan di Sahel sudah tentu telah menyatakan solidariti kepada Mali. Mereka kata ada beberapa sumber yang masih belum disahkan mengatakan bahawa mereka juga telah melakukan serangan balas, serangan udara terhadap kedudukan FLA Kidal. Sejujurnya, saya hanya jumpa perkara ini ditulis di media, di saluran media yang rapat dengan Pakatan Negara-Negara Sahel. Tiga kerajaan ini telah membentuk satu pasukan bersama menurut apa yang mereka katakan seramai 15,000 orang. Buat masa ini, ia masih belum bergerak. Sekurang-kurangnya secara rasmi, pasukan tindak balas pantas seperti ini belum lagi digerakkan. Sebutlah apa sahaja yang kau mahu. Sebagai pasukan siap siaga. Sudah pasti, demi keselamatan, kerajaan Niger telah membatalkan perarakan pada 1 Mei yang diadakan setiap tahun di Niger untuk meraihkan Hari Pekerja. Burkina Faso yang dipimpin oleh Kapten Traore telah meningkatkan tahap keselamatan dalam negara. Pada pendapat saya, ini agak jelas. Serangan ini sangat membimbangkan Pakatan Negara-Negara Sahel. Begini. Kerana mereka telah mengenakan sekatan, mereka mahu melakukan campur tangan, mendapat perhatian dan sebagainya. Tetapi akhirnya tiada apa yang berlaku. Tepat sekali. Kemudian,
Tiada apa yang berlaku. Saya harus katakan bahawa antara banyak perkara, pada pendapat saya, antara banyak pilihan yang boleh dipersoalkan yang diambil oleh kerajaan peralihan Mali, terdapat satu cubaan serius, dua cubaan serius untuk menjadi orang tengah antara ECOWAS dan junta-junta kerajaan peralihan di Sahel. Maafkan saya. Daripada pihak Senegal dan daripada pihak Ikana. Namun dalam kedua-dua kes, mereka tidak mempercayai. Mereka tidak mahu meneruskan jenis keterbukaan seperti ini. Selain itu, situasinya adalah paradoks kerana kerajaan-kerajaan Perikatan Negara-Negara Sahel telah keluar dari ECOWAS. Namun mereka masih lagi merupakan sebahagian daripada Kesatuan Monetari Afrika Barat yang merupakan bahagian, katakanlah, yang mentadbir frank CFA dan bahagian keuangan. Dan telah wujud situasi yang tidak masuk akal ini di mana dasar-dasar keuangan kini juga berbeza. Maksudnya, negara-negara AES dengan betul meningkatkan bajet, melakukan banyak perbelanjaan awam dan UEMOA berkata, tidak, kita mesti kawal bajet. Tapi ini untuk menunjukkan bagaimana Hubungan antara AES dan ECOWAS. ia agak rumit pada peringkat ini. Selepas pengunduran kumpulan Rusia yang dirundingkan, Kerajaan-kerajaan Afrika lain yang bergantung kepada perjanjian terbuka yang meluas, adakah mereka menunjukkan tanda-tanda mahu bergantung atau tidak kepada perjanjian ini? Tidak. Tidak. Tetapi buat masa ini, tidak. Orang Rusia di mana mereka berada, mereka masih di situ. Lebih-lebih lagi, apa yang sedang menjadi kebiasaan, tetapi ini juga satu trend yang sudah lama, ialah ramai yang mahu bekerjasama dengan Turki. Tapi kau tahu tak? Masalahnya ialah sama ada Rusia atau Turki. Tapi pada satu tahap, kau tetap akan jadi terlalu terbeban. Sebab dengan kereta, kenderaan. Tapi berapa banyak TB2 yang boleh dihasilkan untuk membekalkan setiap negara? Kau tahu tak, TB2 tu sebenarnya tak bawa banyak peluru. Maksud aku, ia lebih berkesan lawan tentera yang betul-betul berperisai atau benda macam tu. Kau akan rasa terhad. Mereka dah guna benda tu. Dengan motosikal, juga dengan TB2. Bukannya banyak sanad yang boleh dibuat pun kan? Tidak, tapi bagi mereka itu adalah simbol. Bagi mereka, itu ialah simbol. Tapi tidak. Buat masa ini, tiada siapa yang mempertikaikan Afrika Korps. Mungkin pada masa depan, ada kerajaan tertentu bila berdepan dengan pilihan nak dapat latihan dari Rusia atau Turki, mereka mungkin akan pilih untuk dapat latihan dari Turki. Itu memang boleh berlaku. Tapi buat masa ini, tidak. Buat masa ini, semuanya masih kekal seperti itu. Tapi juga sebab ini adalah keputusan dan perbincangan yang ambil masa, yang perlukan rundingan dan ada isu-isu rumit yang perlu diselesaikan. Jadi, kalaupun ada penarikan diri orang Rusia atau permintaan supaya orang Rusia pergi, itu bukan sesuatu yang berlaku dalam masa seminggu. Tapi tidak, buat masa ini, mereka masih di sana. Dan buat masa ini, seperti yang saya katakan, mereka telah menumpukan semula perhatian pada Bamako kerana inilah isunya. Jika kamu lihat pada peta di blog itu, saya rasa ia boleh membantu untuk buat beberapa pertimbangan. Dan yang seterusnya? Tidak. Betul. Tunggu. Video sebelum ini yang mana? Maafkan saya. Jadi ya, tidak. Ini hanyalah video Bina Diara, jurucakap JNIM, yang mengumumkan penubuhan sekatan di Bamako. Kalau awak pergi ke peta, selain itu, dia juga telah menjalani penjenamaan semula kerana Prima il video che faceva Jadi lain dengan sejarah. Lebih kurang begitu. Jadi, apa yang berlaku? Ini adalah peta yang saya telah tunjukkan kepada anda pada tahun 2024. Sesi langsung mengenai serangan di Bamako. Ini adalah peta yang pada dasarnya berkaitan dengan jenis-jenis serangan yang telah dilakukan oleh JNIM di sekitar ibu kota dalam tempoh dari 2020 hingga 2024. Lebih kurang perkara yang sama sedang berlaku sekarang dengan sekatan terhadap ibu kota. Kau ada anggota GNIM ini, tapi kadang-kadang juga unit yang sangat kecil. risicati. Terdiri daripada 4 lelaki, 4 atau 5 lelaki mungkin saja. Dengan kumpulan yang lebih besar sebagai sokongan, kita masih bercakap tentang sekitar 20 orang yang sedang mengepung jalan-jalan Le vie di bandar itu. della capitale. Apa yang berlaku dalam hal ini? Jadi, seperti yang saya katakan tadi,
Saya tahu ada... Kau tahu, bukan kau perlu kawal pun. Hakikatnya bila kau buat, ia tak boleh digunakan. Kau cipta satu. Jadi, Ia mencetuskan kesan domino. Sebab, contohnya, memang dah pernah berlaku dulu pada pemandu lori sergah. Kata mereka dah tak nak lalu jalan tu lagi. Dan memang ada satu ketika yang tegang juga. satu lagi isu politik membuktikan bahawa kerajaan pusat pun tak kawal jalan-jalan yang membawa ke sana. Betul? Betul. Malah di situ pun, kalau nak bandingkan, walaupun lebih kecil, ia sama saja dengan hujah yang kita gunakan tentang kapal dagang nanti dengan Selat Hormuz. Maksudnya, bila kau nak lalui jalan yang sibuk dan berbahaya, Kau tetap akan fikirkan masalah itu. sekarang Afrika Corps telah mula menyebarkan gambar-gambar ini. Maksudnya, selepas Genim mengumumkan sekatan di Mamako, mereka mula menyebarkan gambar-gambar ini. Kononnya mereka akan memastikan kemasukan barang ke Mamako. Saya rasa itu juga sukar. Sebab kalau bahagian lain negara pun tak dapat melakukannya, Kalau lori-lori ni bawa minyak, saya rasa itu memang sasaran yang baik. Cukup dengan satu drone, di sini boleh jadi kesan berantai. betul. Tapi saya nak bawa isu ini sekejap ke peringkat politik. Jadi, ada satu teori yang agak meluas bahawa Genim sepatutnya bertindak seperti Syara atau Taliban. Itu saja. Masuk ke Bamako dan pendek kata, menawan bandar itu serta mengambil alih pemerintahan negara. Saya tidak fikir meletakkan sekatan di ibu kota adalah tanda perkara ini. Meletakkan sekatan di ibu kota sebenarnya adalah cubaan untuk memulakan rundingan politik dengan kerajaan. Mungkin kerana dengan cara ini, memberi tekanan kepada golongan elit, kepada kelas pemerintah, pada satu ketika anda akan berkata, okey, Apabila Goita pun tidak mahu berunding, dia akan digulingkan dan akan digantikan oleh orang lain yang mungkin lebih bersedia untuk membuka rundingan dengan kami. namun idea yang saya pertahankan sejak beberapa tahun lalu ialah tujuan Genim bukanlah untuk memerintah negara. Mereka mahu membuka diri kepada suatu rundingan politik. Bahawa seseorang mentadbir negara dan kita kekal bebas. Atau sekurang-kurangnya, memberi kita lebih banyak kebebasan. Mungkin dari segi ideologi. Memastikan agama memainkan peranan tertentu dalam masa depan. Kerana mereka bukan mahu memerintah orang lain, seperti mereka yang mungkin berada di selatan negara. Mereka hanya mahukan kebebasan mereka sendiri. Kemudian jika ada yang mahu uruskan selebihnya, silakan. Tetapi terutamanya kerana, maafkan saya. Namun dalam banyak konflik, saya rasa ramai orang tidak mengambil kira perkara ini. Faktor demografi. Iaitu sebuah negara yang begitu luas. Dalam jangkaan yang paling optimistik, tetapi yang paling optimistik, betul-betul wild, Genim hanya ada 20,000 orang. Bagaimana kamu nak kawal sebuah negara? Jumlah itu pun tak cukup untuk kawal Bamako sekalipun. Jadi pada dasarnya, ini adalah beberapa taktik yang pada pendapat saya difokuskan untuk memulakan perbincangan politik. Maksud saya tak boleh kuasai negara ini, tapi saya boleh gugat kestabilannya. Saya ada cukup kekuatan untuk menggugat kestabilan, termasuk di kawasan yang kau perintah. Atau setidak-tidaknya, untuk buat kau hilang kredibiliti. Sebab kalau resepi kerajaan Mali sentiasa kata, terima kasih kepada Rusia, kita boleh kalahkan secara ketenteraan. Maksudnya, naratif kerajaan Mali ada dua fasa. Yang pertama ialah, terima kasih kepada Rusia, kita boleh kalahkan mereka secara ketenteraan. Selepas serangan di Bamako pada tahun 2024, mereka mula berkata, ya, pada satu ketika kita akan berunding, tetapi dari kedudukan yang kuat. Namun, masalahnya ialah, ya, Juga kedudukan ini. Kamu betul tentang perkara kedudukan yang kuat itu. Pasukan seperti ini tidak mempunyai keupayaan untuk mempertahankan wilayah yang dikuasai. Mereka boleh melakukannya. Memandangkan sifat kawasan dan kelengkapan, mereka boleh melakukan serbuan seperti ini untuk beberapa lama. Ia tidak boleh dikekalkan dalam jangka masa panjang. Tidak, tapi saya akan beritahu kamu lebih lagi. Mereka tidak perlu takut kepada mana-mana kawasan penempatan selain Kidal. Dan Kidal tetap dikuasai kerana sekarang ada dua kumpulan berbeza yang telah bersekutu. Kamu berada dekat. Laluan logistik lebih pendek. Ini kawasan kamu. Ini orang-orang kamu. Kebanyakannya. dengan cara ini, mereka bertujuan untuk memulakan perbincangan bersifat politik. Dan yang paling penting,
Ada juga kesukaran dari pihak rakyat Mali untuk mengekalkan kedudukan secara tetap, untuk mempertahankan posisi. Jadi, saya secara jujur sukar untuk membayangkan satu senario seperti di Syria. Saya telah nyatakan bahawa Al-Shara juga bukan masuk ke Damsyik hanya dengan mereka dari Hayat Tahrir Al-Syam. Telah mempunyai satu siri pakatan. Dan juga dari S1. Sekular, jihadis, ada segala-galanya. Siapa watak ini? Ini, apa yang saya mahu tunjukkan kepada anda ini, masih lagi sebahagian daripada perang propaganda yang kita sebutkan tadi. Maksudnya, sejurus selepas kejatuhan Kidal, IS propaganda Rusia, mereka mula menayangkan gambar-gambar dengan mendakwa berlaku keganasan etnik oleh Tuareg terhadap orang kulit hitam. Piul, Bambara, apa sahaja yang anda fikirkan? Sebenarnya saya telah nyatakan terlebih dahulu bahawa saya rasa perkara itu memang boleh berlaku. Mungkin telah berlaku keganasan Antara etnik. Ini adalah video Al-Jabbar Sagintala, iaitu Ketua FLA, Ketua Utama FLA yang dirakam ketika beliau berjalan di sekitar kampung-kampung. Untuk menenangkan orang ramai, beliau berkata, tidak akan ada apa-apa yang buruk berlaku kepada anda. Beliau juga menunjukkan dirinya dalam video itu bersama seorang kanak-kanak sambil berkata, kami sekarang akan membawa ubat-ubatan. Kami akan memperbaiki keadaan anda dan sebagainya. Punca kegagalan operasi Barkhane adalah sama dengan punca kegagalan operasi semasa. Maksudnya, Barkan. Pertama sekali, saya tidak pernah faham kenapa semuanya bermula dengan satu operasi yang dipanggil Serval, yang hanya dan semata-mata tertumpu kepada Mali. Kemudian, orang Perancis telah memutuskan untuk meluaskannya ke seluruh rantau itu. Mereka kata kerana kumpulan jihad telah mula berkembang di seluruh rantau itu, jadi pada satu ketika operasi itu telah diperluaskan. Pada mulanya, kesan jangka panjang boleh anda lihat dalam gambar ini. 3 kerajaan peralihan. 3 kerajaan peralihan yang diketuai tentera sangat bermusuhan dengan presiden. Burkina Faso dan negara-negara lain berniat untuk melakukan sesuatu, mereka telah mengambil tindakan. Seperti yang saya katakan sebelum ini, Terdapat pasukan siap sedia seramai 15,000 orang. mereka telah pergi ke sempadan dengan segera. Kemaskini ringkas mengenai Burkina Faso. 2 minggu lepas, terdapat kontroversi yang sangat hebat mengenai satu laporan dari Sky News UK bersama seorang wartawan. Saya harus katakan, pada pendapat saya, laporan itu juga dibuat dengan baik. Yang telah pergi ke Burkina Faso telah menemu Ramah Traore secara pribadi dan kemudian memberikan gambaran tentang kehidupan di Burkina Faso semasa pemberontakan. Maksudnya, jangan bayangkan kehidupan di sana sepenuhnya seperti di zon perang. Di Ouagadougou, ibu negara, ada festival film. Jadi keadaannya kelihatan agak normal. Sudah tentu. Kemudian di kawasan pinggir bandar antara kem-kem pelarian. Kerana mereka adalah orang-orang yang melarikan diri dari kawasan luar bandar ke Burkina Faso. Sekarang, wartawan ini yang telah menemu Ramah Traore telah diserang di media sosial. Dia sangat diserang di Burkina Faso dengan mengatakan bahawa dia telah membuat propaganda menentang kerajaan, menentang revolusi Burkina Faso. Video itu boleh didapati di YouTube. Ia berdurasi suku jam. Jika anda berminat pada pendapat saya, ia adalah satu liputan yang dibuat dengan baik, malah agak neutral pada pendapat saya. Namun Traore berkata, tidak, tapi tiada. Kami tidak ada. Masalahnya adalah pemberontakan. Para jihadis hanya berada di 45 kampung di utara. Dan jadi, keadaan masih terkawang. Itu hanyalah propaganda barat yang mahu menggambarkan negara kami sebagai sebuah negara yang sedang berperang. Tapi ada perkara yang berlaku pada 25 April itu. Dan walaupun nampaknya ia tidak berubah, sekurang-kurangnya buat masa ini. Bagaimanapun, susulan konflik yang berterusan di Burkina Faso, mereka segera meningkatkan tahap keselamatan di Ouagadougou. Jadi, kebimbangan itu memang ada. Seperti yang saya katakan tadi, di Niamey, mereka telah membatalkan perarakan 1 Mei. Jadi ketakutan itu memang ada di Niamey. Selain itu di Niger, beberapa minggu lepas, Jenim dan negara Islam Sahara Besar, iaitu negara Islam Afrika Barat, telah mula bertempur sesama sendiri. Mereka telah bertempur di wilayah Niger, sesuatu yang jarang sekali berlaku pada masa itu.
Namun sehingga hari ini, pasukan siap siaga ini masih belum digerakkan. Seperti yang saya katakan tadi, di beberapa saluran media sosial yang menyokong Pakatan Negara-Negara Sahel, mereka melaporkan bahawa serangan udara telah dilakukan terhadap kedudukan Flajnim di kawasan Kidal. Buat masa ini, walaupun kita anggap ia benar, saya rasa ini belum menjadi petanda kepada satu serangan balas. Apa yang boleh saya katakan ialah sumber tempatan memberitahu bahawa pihak Rusia dan Mali sedang mengumpul banyak munisi untuk memulakan satu kempen udara di utara. Mungkin pihak Rusia akan menggunakan pendekatan seperti di Chechnya kerana, saya ulangi, tanpa mahu berlagak pandai. Tetapi kaedah anti pemberontakan Rusia memang sejak dulu ialah meratakan bandar. Dan kemudian tidak banyak pusat bandar. Maksudnya mereka ini tinggal di luar Kidal, di kawasan yang benar-benar tidak banyak pusat bandar. Saya juga terfikir untuk beritahu awak. Tapi betulkan saya jika saya silap, rasanya dalam perang di Ukraine pun taktiknya tetap sama, iaitu musnahkan kawasan penempatan dan kemudian hantar masuk apa saja yang ada. Bombardino. Katakanlah kawasan bandar Eropah walaupun sangat terbiar seperti di Ukraine, sudah tentu tidak sama dengan kawasan di sini. Di sini awak tak akan jumpa bangunan industri yang boleh digunakan untuk bertahan, kilang atau benda seumpamanya. Saya nampak semuanya rumah-rumah rendah. Ada satu lagi faktor. Seperti yang saya beritahu awak dalam siaran langsung sebelum ini, hubungan dengan Algeria juga berada pada tahap paling buruk dan Kidal adalah pos barisan belakang. Maksud saya Tinsa Guatel yang terletak di sempadan dengan Algeria. Algeria sudah menembak jatuh sebuah drone dia telah melintasi sempadan ke dalam kawasannya. Tidak. Saya rasa bagi pihak Rusia, dalam satu aspek, dari sudut diplomatik juga, Algeria adalah aset. Bergaduh dengan Algeria kerana Kidal. Pada peringkat ini, saya rasa agak sukar. Dan pertimbangkan juga satu perkara lagi, bahawa hubungan dengan Algeria telah menjadi semakin buruk. Kenapa kerajaan Mali pada awal April mahu mengiktiraf Pelan Otonomi Maghribi untuk Sahara Barat Dan jadi pada dasarnya bertentangan dengan Polisario, kumpulan pejuang kemerdekaan disokong oleh PBB oleh Algeria. Jadi pada dasarnya, okey, saya faham siapa yang fikir bahawa Perancis membiayai. Per carità. Tetapi masalah utama ialah, kamu telah bergaduh dengan semua orang. Maksud saya, untuk melawan pemberontakan seperti ini, kamu perlukan sekutu di peringkat serantau. Dan sekarang, selain negara-negara dalam Perikatan Negara-Negara Sahel, kamu tidak ada. Ini adalah video Canik, orang Turki yang sedang memberikan latihan untuk tentera Mali termasuk pengawal presiden. Pada peringkat ini, boleh dikatakan pandangan terhadap Turki adalah jauh lebih tinggi berbanding sebelum ini. Saya katakan ini kerana latihan Turki nampaknya jauh lebih baik pada pandangan saya. Berbanding dengan apa yang dijamin oleh Rusia. Juga kerana, selain itu, sebagai tentera NATO, Turki jadi jenis protokol. Jenis perkara yang diajar adalah itu. Saya tak tahu. Sejujurnya, saya rasa, maksud saya, Turki sangat low profile dari segi ini. Dalam erti kata, mungkin mereka bagi kamu latihan. Tapi mereka melakukannya, tapi tak dihebahkan. Ya, tapi yang paling penting, tak semestinya mereka akan jadi pengawal Praetorian untuk kamu. Maksudnya, untuk mereka, kontrak ditandatangani. Kemudian, kalau tak ada Goida, ada orang lain dan kontrak itu tetap dipatuhi dengan baik juga. Tapi setakat ini, entah macam mana secara pelik, yang paling untung daripada perkara ini ialah Turki. Sebab, saya ulang lagi, dari apa yang mereka cakap di Bamako, bukan saja mereka selamatkan Goita, tapi mereka juga jamin mereka sangat membantu dalam usaha mengambil semula kawalan ibu kota. Dan ada satu lagi. Satu lagi pihak yang mahukan orang Turki, tapi kita akan lihat sekejap lagi. Jadi, menurut saya, seperti yang saya katakan tadi, tujuan utama JNIM dan FLA adalah untuk mendapatkan satu perjanjian, membuka ruang seluas mungkin untuk rundingan politik atau supaya kerajaan. Siapa yang boleh buat rundingan ini? Sudah tentu, pergi ke slide seterusnya,
Ini adalah seorang lelaki yang boleh melakukannya. Beliau ialah Imam Mahmud Diko, seorang Salafi. Pada masa ini, beliau tinggal di Algeria kerana telah diusir oleh kerajaan Mali yang dengan cara tertentu telah memberi isyarat bahawa mereka tidak menyukai khutbahnya, di mana beliau telah menyuarakan kritikan keras terhadap kerajaan peralihan dan Goita secara peribadi. Dan Diko tetap dianggap sebagai salah satu pemimpin rohani utama negara itu. Sudah tentu, tidak perlu menunggunya. Guru Yorda maksudnya ialah seorang Salafi. Beliau berpendapat bahawa negara harus ditadbir. Menurut Al-Quran, beliau mempunyai dasar tertentu mengenai wanita dan dasar tertentu mengenai homoseksual. Tapi beliau suka jam Patek Philippe. Ya, tidak. Saya rasa itu bukan jam Patek Philippe tahu. Dari apa yang saya ingat, beliau sebenarnya agak sederhana. Tapi sudah pasti, dia adalah salah seorang yang pada hari ini diiktiraf sebagai boleh dipercayai oleh Jenim dan juga oleh kerajaan Mali. Beliau juga merupakan pemimpin utama gerakan pembangkang terhadap kerajaan peralihan. Beliau memimpin gerakan pelik ini yang merupakan gabungan agama dan politik dan yang mahukan kembalinya demokrasi di negara itu. Ramai yang berpendapat bahawa beliau adalah satu-satunya yang mampu sekurang-kurangnya untuk bertindak sebagai duta antara para jihadis dan I Tuareg da una parte e il Mali dall'altra. Menarik untuk diperhatikan satu perkara lagi. Sila pergi ke slide seterusnya. Jadi, Perkara pertama, baiklah. Di sini pada dasarnya ialah Gabungan Kekuatan Republik, DICO, iaitu organisasi pembangkang itu. Sebab di sini saya memang bermata tajam. Maksud saya, kawan-kawan. Apa? Dan apa maksudnya? Kawan-kawan, di sini kita perlukan mata yang tajam, memang betul-betul mata yang tajam untuk cari benda-benda macam ni. Maksudnya? Saya guna Google Image dengan cepat. Ya, itu ialah Patek Philippe Pilot. Jadi, ia menjadi kurang tegas berbanding ketika saya mengikutinya dahulu. Patek Philippe Pilot Travel Time Calatrava. Jadi, apa yang boleh saya katakan dan yang boleh menjelaskan tentang Patek Philippe ialah dia telah mendapat latihan di Arab Saudi dan telah dilatih oleh mereka. Maksud saya, dia memang dilatih oleh orang Saudi yang meletakkan dia sebagai ketua organisasi Salafi yang dipanggil Majlis Tertinggi Islam Mali sehingga tahun 2013. Dan dia memang ada cita rasa yang baik, maksud saya. Tapi adalah yang terbaik dalam kelasnya. Saya langsung tak faham apa-apa. Tapi di depan kamu semua, tengok. Muat naik fail, jam tangan. Saya cuma simpan bahagian pergelangan tangan saja, tengok ni ya. Terima kasih kamu. Terima kasih. Ialah dari 19 6,500. Beri 6,500. 6,600 apa salahnya? tak, saya cakap tadi. Pateka ketepikan, maksud saya, dia memimpin gabungan kuasa ini. Gabungan untuk Kekuatan Republik. Yang mana kita telah tunjukkan dokumennya tadi. Yang ini adalah satu kenyataan rasmi tentang serangan pada 25 April di mana mereka menyatakan solidariti. Mereka meminta kerajaan peralihan untuk meletak jawatan dan mereka kata perlu membuka rundingan dengan Jenim. Tapi, dan ini adalah Patek Philippe saya. Kalau awak pergi ke slide seterusnya, ini adalah satu kenyataan daripada pasukan pembebasan Azawad yang mengatakan bahawa Turki boleh memainkan peranan penting dalam masa depan negara ini. Dan mereka menggesa Turki untuk memainkan peranan, menjadi berpengaruh, memainkan peranan dalam penyelesaian krisis yang sedang berlaku. Jadi, Majlis Tentera Suka Turki atas sebab-sebab ketenteraan, pemberontak, sekurang-kurangnya sebahagian daripada mereka juga suka Turki. Boleh dikatakan semua elemen lebih kurang ada di situ. Jika anda pergi ke slide terakhir, betul. Sementara itu, jika benar bahawa orang Rusia dan pihak Mali mungkin sedang mempersiapkan satu serangan, pada masa yang sama, orang Tuareg juga melakukan tindakan mereka. Jadi pada dasarnya, mereka mula mengukuhkan semula pakatan dengan kumpulan-kumpulan lain di utara. Turki pada asasnya. Itulah peranannya. Sama ada akan menjadi satu pengantaraan
atau konflik itu akan berterusan. Dan orang Ukraine saya lihat ramai yang kata orang Ukraine yang membekalkan senjata kepada milisia-milisia ini dan sebagainya. Tapi kalau tengok dari segi persenjataan sebenarnya langsung tak ada kena-mengena. Tapi saya tak pasti. Jadi, seperti yang saya beritahu awak dalam siaran langsung sebelum ini, orang Ukraine sedikit sebanyak mengambil kesempatan. Dari segi Dalam satu video di mana mereka melancarkan 2 drone dan menyerang satu sistem anti pesawat. Tidak. ada gambar mereka dengan bendera Ukraine itu jelas-jelas palsu. Maksud saya memang begitu. Ya, itu memang palsu. Ya Allah, pada tahap ini saya tak pasti. Tanggapan saya ialah mereka mungkin telah belajar untuk menggunakan, mungkin juga orang Algeria, tapi maksud saya perkara ini yang orang Ukraine ada di mana-mana di Afrika untuk menghapuskan orang Rusia. Entahlah, bagi saya ia sentiasa membuat saya rasa ragu. Sebenarnya ia menjatuhkan maruah mereka yang berkata begitu sebab kalau betul, tahniah kepada orang Ukraine yang berjaya menghapuskan. Tidak, sama sekali tidak. Perang saudara di Myanmar yang tiada kena-mengena langsung, kalau kamu tengok video terakhir yang saya buat, yang dah hampir setahun setengah, di sana pun mereka guna drone dengan teknik yang sama seperti orang Ukraine yang digunakan dalam konflik di Ukraine. Bukan susah pun nak tiru benda tu ya. Tapi sebenarnya sebab orang boleh faham sendiri. Bukannya kamu perlukan orang Ukraine untuk ajar kamu macam mana nak guna drone FPV. atau lebih tepat, mungkin betul. Bila kamu cakap tentang drone yang memang dicipta dan dibangunkan untuk kegunaan tentera, tapi bila kamu cakap tentang drone yang asalnya drone awam, yang diubah suai macam tu, Dengan segala hormat. Saya hormat pada Ukraine. Tapi adakah mereka perlu datang dari Kiev untuk ajar kamu macam mana nak guna? Saya rasa itu sebenarnya adalah satu helah yang sering digunakan untuk cuba memastikan negara-negara ini kekal dekat dan memberi sokongan mereka berkaitan dengan pertandingan, berkaitan dengan sokongan mereka dalam peperangan. Dengan Ukraine. Ya, betul. Tetapi secara objektif, Saya agak ragu-ragu Dan kemudian Kerana di sana awak ada sedikit hormat untuk memberi kepada yang memberi sedikit hormat. Mengajar. Jelas saya agak skeptikal. jadi saya rasa kita sudah bincangkan semua yang boleh dibincangkan. Terima kasih juga atas semua penjelasan yang sangat terperinci. Ini adalah siaran langsung yang sangat padat dengan maklumat. Saya akan letakkan fail pembentangan yang dibuat oleh Luciano untuk dimuat turun, jadi anda boleh dapatkan semua pautan. Dan itu anda juga boleh kenal penganalisis lain seperti Thomas Wallinger contohnya, Clement Mollin yang juga mengikuti perkara ini. Ada satu artikel yang sangat baik daripada ISP beberapa hari lepas. Yang itu pun tidaklah teruk. Ia seperti ringkasan kecil untuk mereka yang kurang faham. Sebab saya faham nama-nama komander Israeli, tempat-tempat dan sebagainya. Dari segi geografi, memang susah nak faham benda-benda ini. Tapi semuanya ada di situ secara teratur. Kamu boleh belajar sedikit tentang peta-peta itu dan lihatlah sendiri. Kami akan kembali sudah tentu pada pertengahan minggu sama ada untuk mengemaskini tentang Ukraine atau untuk mengemaskini apa yang sedang berlaku. Dan di Iran, sebab kamu tahu, begitulah Trump sedang berkata. Kami akan kembali sudah tentu pada pertengahan minggu seperti kali ke-82 di Kuwait. Kebelakangan ini dia sedang membuat beberapa gerakan yang agak pelik. Jadi mungkin juga untuk menakut-nakutkan atau untuk mengemaskini. Apa? Tapi katakanlah, jika saya perlu bertaruh sekarang, bagaimana ia akan berakhir adalah lebih mungkin mereka akan terus berbalas tembakan daripada mencapai persetujuan, memandangkan mereka saling menolak semua perkara. Jadi ia hanyalah satu jeda untuk masuk. Jeda dalam tanda petik. 2 peluru berpandu telah sampai hari ini. Jadi, seperti yang kita lihat, itu adalah sambutan Iran kepada Emiria Arab Bersatu. Di luar kehidupan mereka, bukan OPEC. Bukan OPEC, itu dia. Jadi terima kasih kepada anda semua. Terima kasih banyak kepada Luciano. Dan kita jumpa lagi dalam beberapa hari ini. Rabu, Khamis, lebih kurang begitu. Selamat malam.